Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Selaras dengan itu, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, KPM, telah menganugerahkan penghadiahan sumbangan beasiswa kepada pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 6, iaitu Beasiswa Kecil Persekutuan BKP kepada pelajar tingkatan 1 hingga 5, manakala Beasiswa Kelas Persediaan Universiti BKPU kepada pelajar tingkatan 6. Beasiswa Kecil Persekutuan kepada murid-murid yang ada kelayakan dan juga berpotensi dalam akademik. Ini bermakna murid-murid ini yang terdiri daripada keluarga berpendapatan RM1,000 dan ke bawah adalah layak diberikan bantuan beasiswa kecil persekutuan. Begitu juga dengan beasiswa kelas persediaan universiti, murid-murid yang terdiri daripada pelajar tingkatan 6 yang mempunyai pendapatan keluarga RM1,000 dan ke bawah adalah layak untuk mendapat bantuan BKPU dan tahap akademik mereka mestilah baik. Kadar BKP bagi pelajar aliran sastra adalah sebanyak RM70 sebulan dan BKPU adalah sebanyak RM90 sebulan. Manakala bagi pelajar aliran sains pula adalah sebanyak RM110 sebulan. KPM telah mengambil langkah-langkah berterusan dari segi pemantauan pemberian BKP dan BKPU ini kepada pelajar-pelajar yang kurang mampu dari segi kewangan. Permohonan adalah berdasarkan kepada permintaan daripada murid itu sendiri. Bagi beasiswa kecil persekutuan, permohonan murid adalah berdasarkan kepada borang maklumat murid. Borang maklumat murid ini telah diberikan kepada semua murid untuk mereka isi dan menjadi data sistem maklumat murid di sekolah. Daripada data sistem maklumat murid itu, kita telah kenal pasti bahawa murid-murid yang mempunyai kriteria pendapatan bawah daripada RM1,000, pendapatan keluarga maksud saya, akan secara otomatis sebagai pemohon. Dan kita akan berikan murid-murid ini borang untuk mereka isi prestasi akademik mereka dan kita akan nilai. Permohonan untuk beasiswa BKP dan BKPU ini hendaklah menggunakan borang beasiswa kelas persekutuan BKP dan beasiswa kelas persediaan universiti BKPU. Maklumat sokongan adalah dibenarkan mengikut keperluan dan budi bicara Jabatan Pelajar Negeri masing-masing. Permohonan bagi kes rayuan yang dibuat perlulah disertakan bersama dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan, khususnya mengenai pendapatan keluarga. Borang permohonan yang tidak disertakan bersama dokumen sokongan akan ditolak. Kerjasama daripada beberapa pihak sekolah dan Jabatan Pelajar Negeri JPN telah diperolehi dalam memastikan pelaksanaan pemberian beasiswa ini dilaksanakan dengan berkesan. Sekolah berperanan mengenapasi murid-murid yang layak menerima hadiah beasiswa ini sebelum memajukan permohonan ke Kementerian Pelajaran Malaysia. Proses pemilihan penganugerahan BKP dan BKPU ini dilaksanakan di peringkat bahagian berasrama penuh dan kluster serta Jabatan Pelajaran Negeri melalui sistem pemberian beasiswa SISPEP yang dibangunkan oleh bahagian pengurusan maklumat BPM di Kementerian Pelajaran Malaysia. Maklumat bagi penerima BKP dan BKPU akan dipantau secara sistematik di bahagian kewangan. Untuk di peringkat Kementerian Pelajaran ni, kita nak pastikan ketulusan 100% itu agak mustahil. Kita hanya menyerahkan tanggungjawab dan amanah tersebut kepada pihak sekolah yang menentukan sama ada murid-murid tersebut layak atau tidak. Jadi kita harapkan pihak sekolah lebih memainkan peranan lah
sebab kita tidak mampu untuk turun ke setiap sekolah bagi memastikan adakah pelajar yang benar-benar layak yang kita berikan bantuan. Walau bagaimanapun, saya secara pandangan peribadi saya rasa lebih kurang 95% pelajar tersebut adalah layak. Dan kita akan buat pemantauan sebenarnya dari semasa ke masa, walaupun tidak menyeluruh, tapi saya amat yakin bahawa amanah dan tanggungjawab yang kita berikan kepada pihak sekolah itu, mereka telah pikul dengan jayanya. Penggunaan SISPEP memudahkan proses pemilihan secara tulus dan cepat. Bagi memastikan proses pelaksanaan ini diagihkan secara adil dan saksama, KPM telah menjalankan pemantauan dari semasa ke semasa ke semua agensi yang terlibat dengan bantuan pihak bahagian audit dalam dan bahagian audit sekolah. Keseluruhan peruntukan beasiswa ia melibatkan sebanyak 270 juta ringgit setahun, ya. Daripada 270 juta itu, 248 juta diperuntukkan untuk beasiswa kerja persekutuan. Manakala lebih kurang 48 juta diperuntukkan kepada beasiswa kelas persediaan universiti, dan beasiswa skim beasiswa sukan kita peruntukkan sebanyak lebih kurang 1.5 juta. Pelbagai jabatan serta jawatankuasa ditubuhkan dalam pelaksanaan serta pengurusan BKP dan BKPU ini. Antara fungsi-fungsi jawatankuasa peringkat JPN adalah untuk memastikan setiap maklumat murid dalam borang permohonan dan dokumen di peringkat sekolah adalah benar dan disahkan, selain berfungsi untuk menentukan serta membuat senarai pendek murid yang benar-benar layak sahaja untuk menerima beasiswa ini. Selain itu, JPN turut memberikan kerjasama kepada bahagian kewangan, bahagian pengurusan maklumat BPM dan Bank Simpanan Nasional BSN dalam memastikan maklumat yang dikehendaki, termasuk menyokong usaha pembukaan akaun kelompok bersama BSN di samping mengemaskini maklumat dan status murid yang diberikan oleh pihak sekolah, sama ada murid yang berpindah, dihentikan bantuan atau perkara-perkara lain yang berkaitan dengan pengemaskinan SISPEP. Selain itu, jawatankuasa pengurusan beasiswa di peringkat sekolah pula berperanan untuk memilih, menyenaraikan serta mengesahkan pelajar yang layak melalui keputusan mesyuarat yang diadakan. Pengetua selaku pengurusi jawatankuasa kecil pengurusan beasiswa peringkat sekolah adalah bertanggungjawab menentukan hanya murid yang benar-benar layak sahaja akan diberi beasiswa. Tujuannya ialah untuk membantu murid dari segi keuangan bagi mereka yang keluarganya berpendapatan RM1,000 dan ke bawah. Memanglah hasrat kerajaan ini untuk membantu mereka supaya pembelajaran mereka tidak banyak terganggu. Kalau kita nak kirakan RM840 setahun itu, dia bukanlah jumlah yang besar. Tapi sekurang-kurangnya bagi mereka yang berpendapatan sederhana seperti yang RM1,000 ke bawah tu, itu merupakan satu amount yang cukup besar kepada mereka yang memerlukan. Tindakan boleh dikenakan kepada pengetua sekiranya berlaku ketidakpatuhan dalam kriteria dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Sekiranya pihak jawatankuasa mendapati terdapat keraguan yang timbul ataupun terdapat maklumat palsu pada mana-mana bahagian yang diisytiharkan, pihak jawatankuasa berhak untuk tidak meluluskan permohonan tersebut atau menarik balik beasiswa yang telah diluluskan. Bagi mereka yang cuba mengambil kesempatan, kita telah pun pada tahun lepas kita telah pun menjalankan satu pemantauan ke sebuah negeri di daerah-daerah tertentu, dan kita dapat tarik lebih kurang 150 orang pelajar yang tidak layak. Dan pada tahun ini pemantauan tersebut kita akan buat dengan lebih banyak, insya-Allah. Dan kepada ibu bapa yang cuba mengambil kesempatan, pada tahun ini juga kita akan cuba mendakwa mereka sehingga ke peringkat yang membolehkan mereka sedar bahawa bantuan yang diberikan hanya kepada mereka yang layak, dan mereka bolehlah menarik diri sekiranya mereka telah sedar bahawa permohonan mereka yang dibuat selama ini adalah palsu.
Syarat penting untuk pemegang beasiswa ini, mereka hendaklah sentiasa memastikan pencapaian akademik mereka berada di tahap yang cemerlang.